Sorry lah kalau siapa yang dengar ni. Orang kaya pun berhutang. Siapa you yang orang B40 ke M40 ke yang nak bayar terus cash? Semua benda dia nak cash. Selagi dia tak boleh beli cash, dia tak akan beli benda itu. Tak kisahlah kereta ke, rumah ke, dan dia sanggup sewa. Dari segi kewangan tu, apakah efek yang akan ada kepada dia kalau dia terus berfikiran sebegitu? Let's say lah, you ada 100,000 je. You nak beli kereta yang 50-60,000 and then you ada cash dalam tangan 40,000. Kalau apa-apa jadi, rumah you terbakar, mak you sakit, anak you sakit, 40,000 tadi tu boleh cover berapa bulan je. Kalau tiba-tiba you kena buang kerja, berapa bulan je you boleh sustain you punya life. So instead of you pergi beli barang cash, why not kita gunakan kemudahan yang ada? Which is pinjaman. Pinjaman lah. And then 100,000 tadi, macam saya cakap, masukkanlah dekat tempat-tempat yang boleh bagi you pulangan. From that lah you boleh bayar hutang-hutang you. So I sangat-sangat nak ubah lah mentaliti anak muda ataupun mentaliti kawan-kawan ke siapa-siapa yang I kenal. Bila diorang nak beli cash, I cakap tak apa, tak salah pun untuk kita berhutang. Yang salahnya bila you tak boleh nak bayar hutang. Kalau you bayar hutang cantik on time tu tak ada masalah. So kalau nak beli cash pun make sure you ada 300-400 ribu ke 500 ribu ke. Tapi I tak sarankan lah orang nak beli cash unless kalau benda tu setakat 1,000, 2,000, that's fine.